Okay, hai, bertemu lagi dalam Biz on Air at Perak FM bersama saya Rick, yang mana saya akan membawakan kepada anda, penonton dan juga pendengar. Kita akan berkenalan bersama dengan peniaga-peniaga, pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar Ipoh ataupun di negeri Perak ini. Dan pada kali ini, saya nak bersama dengan salah seorang pengusaha. Bersama dengan saya pada kali ini, boleh kenalkan diri? Saya nama Muhammad Syarif Bayuk Maisa, tapi biasa panggil orang panggil Yen Jin lah. Kalau Ipoh ni banyak orang panggil Yen je lah. Senang dia orang panggil Yen Jin lah. Selalunya kebanyakan orang panggil Yen Jin lah. Wah, nama timbangan Yin. Okey Yin, boleh ceritakan tak apa kedai ataupun produk yang diusahakan oleh Yin? Saya berikutkan buat dalam alteration lah sebenarnya, belum buat lagi untuk yang produk yang saya hasilkan sendiri tu, belum lagi lah. Saya setakat ni baru buat alteration saja. Mungkin akan datang saya akan buat lah saya punya seluar jenama saya sendirilah. Tunggu dalam sikit masa lagi lah dalam proses lah ni. Untuk mencari material dia apa semua kan. Buat masa sekarang ni Yin mengusahakan kedai orang kata apa, menyunting. Boleh kata menyunting ke? Ataupun repair lah. Repair lah, senang alteration lah, dalam bidang repair lah. Repair pakaian. Repair pakaian lah, semua lah, all out lah senang cerita. Dah berapa lama Yin mengusahakan? Lebih kurang bermula daripada tahun 2012 rasanya lah, tak silap saya, sampai hari ni lah. Dah kira-kira dekat 6 tahun, 7 tahun. Belasan tahun. Belasan tahun lah. 2012 lah. Boleh ceritakan tak bagaimana pada awal? Okey, benda ni sebenarnya berminat daripada saya zaman sekolah lagi sebenarnya dah berminat benda ni. Benda ni sebenarnya daripada abang saya sebenarnya buat benda ni. Abang saya yang buat alteration ni mula-mula. Jadi saya zaman budak tu saya dah macam dah teruja tengok dia buat, dah jadi taksub tengok best lah, benda ni macam rare, jadi macam unik lah, syok lah tengok. Aku insyaAllah kalau ada rezeki aku besar nanti aku nak try buat benda ni. Jadi dari situ minat tu datang. Jadi saya pun mula bekerja lah kan, kita bekerja tak jadi juga. So kita cuba try buat. Itulah sampai hari ni lah. Alhamdulillah berjaya. Pada awalnya apakah cabaran? Cabaran mula susah jugalah customer tu kan, sebab kita baru buka kan, customer tak kenal kita lagi. So pindah kedai, pindah. Banyak juga lah sebelum ni, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Kalau kita pun fikir balik, cari satu tempat yang sesuai betul-betul. So kita buat lah, betul cari tempat yang menarik betul lah, kira yang sekarang yang sekarang ni lah, maknanya kita akan pindah mana-mana dah lah. Jadi senang semua nak cari kita lah. Itulah cabaran. Perniagaan ni kalau apa kata customer ataupun pelanggan dah kenal Yin, maknanya dia akan carilah. Dia akan cari. Yin kat mana pun dia akan cari. Dia akan Google, dia orang akan tahu dah. Dia orang boleh Google lah. Setelah dia orang akan Google dalam tu, kan boleh dapat tu dah. Address West Store sampai sini lah. Okey, setakat ni antara orang kata feedback lah daripada pelanggan-pelanggan macam mana? Alhamdulillah, setakat ni alhamdulillah lagi lah. Yang terbaik lagi lah feedback. Belum dapat yang tak baik lagi komen feedback daripada pelanggan lah. Alhamdulillah. Selalunya waktu sibuk bila kamaknya? Waktu yang saya selalunya perayaan dengan hari nak buka sekolah lah selalunya. Selalunya pelanggan akan datang ramai lah. Pelanggan datang ramai lah. Start daripada awal dalam pertengahan puasa tu lah, dalam seminggu puasa macam tu dah start dia orang hantar lah. Sampai pun nak buka sekolah pun sama jugalah. Lagi 2 minggu nak buka sekolah macam tu, dah start jam lah dah. Dah start dah ni dah. Daripada bab tiba lah, seluar dah penuh lah. Dia orang hantar untuk repair lah, portal, repair lah, baju, potong seluar, rencana sekolah apa kan. Kalau raya tu pekan raya lah, baju Melayu, kena ada yang tak ngam, tangan panjang apa semua kan. Dia orang beli kalau online kan, mesti nak kena hotel lah. Okey, setakat ni ada tak bantuan daripada mana pihak? Ada, hari tu ada dapat juga lah daripada Maek lah. Maek dengan apa itu ya, lepas tu dengan Bank Islam tak silap saya. Dia orang ada dapat. Jadi modal tu boleh membantu sikit. Boleh lah, dapat membantu sikit lah, sikit banyak walaupun tak ni, tapi alhamdulillah lah, syukur dia orang dapat bantu Okey. Dan boleh tahu tak apa perancangan Yin? Mungkin nak besarkan lagi perniagaan ni. Perancangan tu plan dia betul lah tu, macam tu lah lebih kurang. Nak besarkan kedai lagi sikit, lepas tu nak tambah lagi dalam mesin lagi, nak tambah, saya nak buat ada benda yang projek nak buat lah dalam tu yang saya cakap tadi tu lah, yang apa nak buat apa, seluar baru tu kan, seluar jenama saya tu. Semoga berjaya tu. Itulah, insyaAllah lah, cubalah tengok kalau ada bantuan. Apa bantuan kalau boleh Yin ceritakan yang diperlukan? Nak mesin lagi lah, mesin lagi dalam 2-3 biji lagi lah. InsyaAllah. Okey, dan kata-kata Yin lah, mungkin harapan Yin sendiri terhadap perniagaan Yin sendiri, ataupun kata-kata kepada mereka yang juga berada dalam bidang yang sama. Pada macam mana? Mereka yang dalam mengusahakan perniagaan yang sama macam Yin. Sahabat-sahabat saya semualah yang mana meniaga-meniaga ni semua pun saya support juga. Itu pada yang
Ada yang berminat ke apa ke, siapa yang berminat nak buat kerja-kerja macam ni pun boleh je datang, tak ada masalah. Nak belajar ke saya boleh. Wah. Tak ada masalah, boleh. Okey. Nak praktikal ke apa ke boleh. InsyaAllah saya belajar. Okey, jadi memang bagi peluang kepada Bagi mereka peluang yang kepada nak siapa-siapa lah yang berminat kan. Nak Oh. buat tulisan juga, tak ada masalah. Okey, jadi boleh datang, boleh kongsikan mana Ya. alamatnya? Alamat 126B Jalan Datin, Kampung Manjai, 30020 Ipoh Perak. Okey, Boleh, ada tak medsos boleh dikongsikan untuk mereka yang mungkin nak mengikuti Yin di medsos? Masuk dalam Google je lah kot. Google je, jangan risau. Google je dapat lah. Google Yen kedai Jin Alteration. Jin Alteration. Yen Jin Alteration. Yin Jin Alteration. Kampung Manjoi. Ya. Okey, terima kasih Yin. Baik, kita jumpa. Man. Alright.